Tong tong tong. Tong tong tong. Okey, sahabat semua. Kita dah sampai kat Taman Warisan Gua Kota Gelangi. Mari kita tengok sama-sama. Okey, kita masuk ya. Masuk ke dalam. Wow, cantik, menarik. Kita baru sampai di pekarangan parking kereta. Tak lama lagi kita akan naik masuk ke dalam gua. Sekarang kita parking. Tengok. Sinilah suasana, keadaan tempat parking kereta, dan kita terus berjalan ke gua untuk jalan menaiki tangga. Kita berjalan dengan adik-adik, anak-anak semua yang kat depan tu. Kita berjalan. Adik yang kat depan tu. Kita jalan menaiki tangga besi yang baru, kalau salah saya, baru diperbaiki tangga besi. Tengok, baru buat tangga besi ni. Mana yang gayat tu, ada jugalah terasa gayat. Tengok. Kita naik tangga.
dan kita masuk ke dalam gua. Kita masuk ke dalam gua, tengok suasana dalam gua. Tengok. Saya baru pertama kali masuk dalam gua yang seperti macam ni. Ni suasana dalam gua. Tengok suasana dalam gua ni. Luas, agak luas. Suasana dalam gua ni agak luas. Tengok cahaya matahari. Ni keliling suasana dalam gua. Inilah suasana. Suasana dalam gua keliling. Kita tengok tengok dalam keadaan suasana di gua siling-siling agak menarik. Agak menarik dalam siling gua, agak menarik ni. Tengok pemandangan dari dalam gua ke arah luar. Pemandangan dari gua ke arah luar. Ini pemandangan dari gua ke arah luar agak menarik. Suasana di lantai, keadaan lantai gua ini semen, lantai buatan. Ini lantai buatan lah. Tapi yang selainnya memang original. Gua tengok pandangan dia agak luas dalam suasana di dalam gua ni. Suasana arah dari dalam ke luar matahari dan siling-siling gua. Nampaknya ada batu, kilau-kilauan pun ada nampak ni, putih-putih dan biru kehitaman, biru gelap. Ni keadaan dia punya itu dalam siling gua. Ni tengok
batu-batu agak cantik. Cantik yang kita lihat. Ini keadaan di dalam batu, dalam gua. Batu kapur. Ni. Tengok ni. Ya, menarik. Ni suasana dalam gua. Yang tingkat sini agak gelap ni. Sekejap lagi kita orang nak masuk. Kita masuk. Dia agak gelap sayang. Tak ada lampu suluh. Kalau ada lampu suluh lagi agak puas untuk kita tengok apa yang menarik di dalam gua ni. Itu yang kita agak nyesal juga tak dapat bawa lampu, terlupa pula. Masa kita masuk dalam gua ni terlupa bawa lampu. Tengok pemandangan dari dalam, bawa keluar, nampak cahaya matahari. Cahaya matahari nampak. Ini pandangan dekat dari dekat aras lantai gua. Ni agak gelap sikit. Dia agak gelap. Kita orang cuba nak masuk ke dalam. Kita orang nak menggunakan lampu telefon ataupun lampu handset. Kalau tak, nanti kita orang tak nampak nak jalan sebab dia agak gelap. Suasana dia agak gelap. Suasana dia agak gelap. Kita orang naik dalam aras yang lebih tinggi sikit. Yang lebih tinggi, kita menggunakan lampu telefon. Yang ini gua di aras dia agak tinggi sikit daripada yang tadi. Tadi aras bawah, ini aras atas. Aras atas ni yang kita naik ni. Aras atas. Tengok daripada arah ke dalam gua ke arah luar.
ibarat jendela gua lah ini. Jendela gua. Bukan pintu gua, jendela gua. Ada nampak hutan-hutan yang kat luar. Ada akar-akar kat luar. Ini jendela gua. Ni, tengok pemandangan daripada atas gua ke bawah. Ada tulisan ala-ala Cina dekat gua ni. Tengok suasana dia. Mereka masih kuat. Ini pulpen ini tapi dia jauh sikit lah. Dia mesti keluar lah. Jauh sikit. Dia mesti keluar. Mana tahu ada bertengkorak nanti. Nanti. Warna biru. Harap dia macam tu je lah. Dia boleh nampak cerah juga. Daripada handset tu. Pakai lampu ya? Tak pakai lampu tapi dia boleh cerah. Dia itu. Nampak. Dia cerah kan? Nampak. Oh, dia tadi berjaya juga. Ya, lo kena. Siapa? Non. Kata. Dia gayat ke apa? Lepas ni kurus lah dia. Tak gayat ke Tak larang. tak mampu naik. Boleh? Kan kaki ini pun sakit. Saya boleh pegang dulu semua sana. Dulu semua sana. Sini bagus. Tengok. Tapi sini pun boleh juga. Ambil sini dulu. Jika kau ambil gambar, dia lihat muka abah. Gua yang pertama kita pergi ni. Ada lagi dua gua lagi. Dua lagi kita belum pergi lagi. Kita orang turun dari tangga besi. Jaga. Daripada besi, tangga besi. Sikit-sikit aja dapat sikit cakap. Cakap apa? Nanti foto-foto pula. Tangga besi ni pun baru buat ni. Baru buat, yang lama dah karat, yang baru ni baru buat. Apa ni? Yang ni baru semen. Baru semen. Baru semen, hari ni juga semen. Tangga besi lama. Kita orang naik ni yang tangga besi baru. Tangga besi baru. Baru. Nak pulang. Okey, kita orang balik. Nak balik. Nak balik. Nak balik ataupun kita nak pergi dua gua lagi. Ingat nak pergi 2 gua lagi. Saudara. Hello. How are you? Tengok yang sana. Boleh naik tak? Okey. Kita nak naik yang gua yang kedua.
Okey. Kita sampai kat gua yang kedua yang kita pergi. Kedua. Kita naik tak pakai seleper. Sekarang ni kalau pakai seleper licin. Licin. Lebih baik naik pakai kaki ayam. Orang kata kaki ayam. Sini. Mana jauh merah ni? Ni sampai kita sampai kat gua yang nombor 2 yang kita pergi. Ni nampak. Ambil lah gambar. Ni nampak seling dia, seling gua ni. Yang ni hitam. Yang tadi warna biru kelabu. Tunggu dia. Biru kelabu. Ni tengok. Boleh tengok ke bawah gaya pula ni. Mana yang gayat tak boleh tengok bawah. Tengok. Ni batu kapur. Hai, rasa macam dari rumah belum rumah. Jom sekarang. Sampai bawah. Masih ada gaya dah sini.